Astaghfirullahaladzim, kenapa mereka jadi macam ni ni? Macam mana kau jaga anak? Ha? Aku rasa satu benda Setiap kali Raika dengan kau, balik-balik hospital, balik-balik klinik. Weh, kenapa masalah kau tuduh anak macam ni? Kau diamlah. Orang luar. Kau sini jap. Sini kau. Aku tahu kau orang luar. Tapi sekarang ni aku nak tahu antara kau dengan dia ni. Siapa yang biarkan budak ni seorang-seorang kat rumah? Siapa? Hana ke? Wah. Defend. Kenapa beria sangat defend janda aku ni? Skandal? Sejak bila? Oh, sebelum kita cerai lagi kan? Dia kau risau kau. Kau tak ada benda nak cakap. Baik keluar je. Bisik hospital. Raika pun anak aku dah. Apa?